Apa hukum amalan menjunjung, mencium kemudian sematkan Quran di dada? Dulu saya selalu tengok diamalkan apabila baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda melihat seseorang mencium Al-Quran, menjunjungnya di kepala atau meletakkannya di dada sebagai tanda hormat? Adakah amalan itu benar-benar dianjurkan dalam Islam atau sekedar budaya yang diwarisi? Dalam video kali ini, Dr. Mazam menjelaskan jawabannya berdasarkan ilmu dan dalil. Bukan itu sahaja, beliau turut mengupas hukum berjudi walaupun seseorang rajin sholat, adab sebentar menziarahi kubur, serta seberapa persoalan fikih yang sering menjadi kekeliruan dalam masyarakat. Pastikan Anda menonton sehingga habis, kerana penjelasan ini mungkin mengubah cara kita memahami beberapa amalan yang selama ini dianggap biasa. Jom kita ikuti kupasan penuh daripada Dr. Maza dari sekarang. Apa hukum amalan menjunjung, mencium kemudian sematkan Quran di dada? Dulu saya selalu tengok diamalkan apabila baca Quran. Okey, apa jawabannya? Sebenarnya Al-Quran ini dimuliakan. Betul. Cuma dia tak ada kata nak kena angkat tok atas kepala ke apa, dia tak ada. Tetapi seorang tu ada ni perasaan dia sendiri, macam mana dia nak hormat benda tu. Bila kita tengok Quran, kita sayang, kita hormat dia. Kita lah tunjukkan sesuatu yang kita hormat, kita pegang dia elok-elok. Sebab tu orang dulu budak-budak dia mengaji, dia pegang elok-elok. Tapi kalau kita pegang Quran sampai hujung jalan pergi balik, tanda kita tidak hormat, tidak ada ta'zim kepada syiar Allah. Betul. Jadi apa saja dia orang yang buat, dia tidak ada sunnah untuk cium retas itu, dia tak ada. Tetapi buat sesuatu yang menggambarkan penghormatan kita kepada kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya menghormati Al-Quran itu adalah suatu kesunahan, bahkan diwajibkan kita sebagai orang Islam. Tetapi beliau menyampaikan ketika kita mencium Al-Quran tujuannya untuk penghormatan itu tiada masalah. Tetapi ketika mencium Al-Quran itu dianggap sunnah, maka itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak ada dalil khusus yang menjelaskan atau yang memerintahkan bahwasanya Al-Quran harus dijunjung tinggi atau Al-Quran harus dicium dan sebagainya. Apa hukum seorang tu rajin solat, taat kepada kedua ibu bapa, tapi dia sentiasa main nombor ekor? Solat pahala, tapi solat yang sebenar, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah fahsyak dan munkar. Taat ibu bapa, pahala yang besar. Nombor ekor, berjudi, haram, dosa besar. Tapi kita tak kata kat dia, oleh kerana hang berjudi, hang jangan solat. Kita tak kata. Kita kata kerana hang dah solat, dah elok dah, wajib berhenti berjudi. Wajib berhenti berjudi. Wudu memadamkan dosa, tapi dosa kecil, dosa judi tak. Dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min kaba'iriz dzunub. Judi ni banyak. Judi ni apa? Jadi soalan kedua, ketika solat atau ibadah kemudian tetap bermain perjudian, maka jangan mengatakan atau kita jangan berkata kepada seorang itu lebih baik berhenti kamu sholat kalau kamu masih bermain nomor ekor, judi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi bagaimana kita mengingatkannya ketika orang tersebut melakukan ibadah, melakukan sholat, kemudian tetap dia melakukan perjudian, maka kita mengingatkannya bahwasanya sholatnya harus diperbaiki agar bisa meninggalkan sesuatu hal yang mungkar. Seharusnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh bilang kepada orang tersebut, lebih baik kamu berhenti sholat kalau kamu masih bermain judi dan sebagainya. Ini pertaruhan. Tikam RM5 dapat kata RM2,000. Bayar RM5. Kalau aku untung, hang mesti rugi. Kalau aku rugi, hang untung. Dia dua pihak lawan. Joran itu pun main apa-apa lah, main bola sepak ke apa, main apa-apa, badminton ke,
Seorang tak, seorang RM50. Siapa menang dapat hadiah 2,000 daripada collection tu. Itu judi, sama dengan tikam mekong tadi. Sama tu. Yang dia buat pertandingan, tak kira lah yang dia buat oleh syarikat ke apa ke, jabatan ke, judi. Kerana dia bertaruh. Kalau aku menang, duit aku dapat balik, duit hampa dapat kat aku. Kalau aku kalah, duit aku 50 tadi hilang. Macam tu lah. Sama ataupun kita main dengan kawan kita, kita main badminton. Kalau aku menang, hang belanja aku. Kalau sekiranya hang menang, aku belanja hang. Judi. Walaupun judi, dosa Harus besar tu. kalian pahami, gengs. Wajib. Tu khimar. Kalian paham, harus wajib kalian. Tu qimar. Tu qimar, qaf. Tapi kalau dia kata kalau hang menang, aku belanja hang. Kalau aku kalah tak apalah. Yang tu hadiah. Sebelah pihak saja. Okey. Faham. Kalau kita main, orang luar bagi hadiah, tak apa. Tapi kalau letak seorang RM5, duit apa RM5 ni? RM5 ni nak bayar duit padang, sewa main. Tu tak apa. Sewa padang. Bukan untuk hadiah. Hadiah kena datang daripada pihak yang lain. Jika tidak, pertaruhan. Kalau sampai RM50, main saja, memanglah yang tu duit hadiah. Kalau saya kat sewa padang ramai-ramai, kat RM10 dia kot. Ini kena bezakan hadiah. Saya sebut contoh anak kita. Kalau berjaya dalam peperiksaan, abah bagi RM500. Kalau gagal apa? Kalau gagal, duit bank hang abah ambil. Tu judi. Kalau abah punya teruk macam tu kan. Tapi kalau sekiranya menang, berjaya, abah bagi RM500. Kalau gagal tak dapat apa. Yang tu nama hadiah. Jadi jangan ingat ada beratok tikam lah. Dia peralih ni, dia kata ada dia peralih pun ada apa? Toto. Hak tu sebenarnya dah tulis situ, bukan Muslim tak boleh pi. Semua hak duk pergi tu tak Muslim. Dah kata Muslim tak boleh. Pi pakai topi keledar. Macam perompak nak ambil duit RM5 dia hak tikam tu. Dia tahu malu tu. Imam solat, kita saf pertama dah penuh, kita main belakang seorang-seorang. Kita duduk belakang seorang-seorang. Ada pendapat kata kita tarik orang depan main masuk kita. Yang tu kita putuskan saf depan. Walaupun ada pendapat, tetapi kita tunggu, kita dah tak ada ruang, tak apa kita seorang, mudah-mudahan orang lain main sama dengan kita. Bukan kita pergi kacau saf tu. Kita pergi tarik seorang, semua pakai bergerak, habis orang lain. Okey, apa selanjutnya, geng? Soalannya? Soalan selanjutnya dia kata adakah Nabi tak berkumur? Nanti kita akan baca hadis. Nabi berkumur beristinsyak. Assalamualaikum. Sekiranya kita melawat makam sahabat Rasulullah dan ahli sufi, selain mereka memberi salam pada mereka, apa yang patut kita lakukan selepas ziarah makam-makam? Selepas ziarah kita balik. Apa lagi nak buat? Takkan nak pergi buat rumah dah tu. Kita balik. Cuma dia kata apa yang patut kita lakukan semasa ziarah tu, semasa cerita lain. Selepas balik lah. Lepas ziarah balik. Rumah kita tu pergi. Apabila kita pergi ke kubur, kubur ni sunnah kita pergi jika ia tudzakiruna bil akhirah, jika dia mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tak apa. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha al-an, kata Nabi. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang kamu boleh ziarah. Ziarah kubur siapa pun boleh. Kerana ia tudzakirul akhirah, mengingatkan kita kepada hari akhirat. Jadi intinya ziarah kepada kubur itu adalah sunnah, karena menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kita bahwasanya kita setelah hidup di dunia maka kita akan berakhir
dan hidup kembali kelak di akhirat. Dan di akhirat nanti akan kita ditentukan apakah kita akan dimasukkan ke neraka ataupun ke surga, tergantung amal kita selama di dunia. Dan kita berdoa bersama-sama semoga kita ditakdirkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala amal-amal yang telah kita lakukan selama di dunia, semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita ziarah. Nabi ajak kita ziarah, kita bagi apa? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, kan? Wal muslimin, kan? Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Sebahagian nas'alullah lana wa lakumul afiyah, minta sejahtera kepada kami dan kamu, kan? Dia kata inna insyaallah bikum lahikun, kami akan ikuti kamu. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya bila Allah suruh bagi salam, tentu mereka dengar. Kalau tidak, buat bagi salam. Kalau dia tak dengar, bukan kata Ibn Qayyim, takkan dia suruh bagi salam pada kayu dengan batu. Tentu mereka dengar. Mereka dengar. Dalam riwayat Abu Daud, idza kana ya'rifu fi dunya qala hadza fulan atau hadza. Kalau dia kenal di dunia, dia kata, oh aku kenal ni. Di kalangan mereka. Pasal ini adalah alam barzakh. Ini panjang perbahasan tentang alam barzakh ni. Dia macam satu tempoh antara akhirat dengan kita, dengan alam dunia. Okey. Telah sabit, kata Al-Imam Az-Zahabi dan selainnya, telah bermimpi melihat orang-orang saleh dan seumpamanya. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi soal jawab kali ini, Dr. Maza menjawab beberapa persoalan yang sering menjadi kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Antaranya ialah adab memuliakan Al-Quran, hukum berjudi walaupun seseorang rajin beribadah, adab ziarah kubur, dan beberapa isu fiqih yang sering berlaku dalam kehidupan seharian. Pertama sekali, mengenai amalan menjunjung, mencium dan meletakkan Al-Quran di dada. Menurut penjelasan Dr. Maza, Islam memang mengajar kita supaya memuliakan Al-Quran kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa menjunjung Al-Quran di atas kepala atau mencium mushaf adalah satu sunnah yang disyariatkan. Ini bermaksud, jika seseorang melakukannya kerana rasa hormat dan kasih kepada Al-Quran tanpa menganggap ia sebagai ibadah yang diwajibkan atau sunnah khusus, maka perkara itu tidak menjadi masalah. Tapi, jangan pula kita menganggap bahawa setiap Muslim mesti melakukannya. Apa yang lebih penting ialah bagaimana kita benar-benar menghormati Al-Quran melalui membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan. Dr. Maza turut mengingatkan bahawa penghormatan kepada Al-Quran bukan sekadar melalui simbol atau perbuatan tertentu, tetapi juga melalui adab ketika memegang, membaca, dan menjaga kemuliaannya. Seterusnya, beliau menjawab persoalan tentang seseorang yang rajin solat dan berbakti kepada ibu bapa, tetapi masih bermain number, ekor, atau berjudi. Penjelasan beliau sangat jelas. Solat tetap mendapat pahala. Berbakti kepada ibu bapa juga merupakan amalat yang sangat besar ganjarannya. Namun, perjudian tetap haram dan termasuk dalam dosa besar. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkata kepada orang yang berjudi supaya meninggalkan solat. Sebaliknya, kita perlu menggalakkannya terus bersolat
dan dalam masa yang sama wajib meninggalkan amalan judi serta segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Maza turut menjelaskan bahwa judi bukan sekedar membeli number ekor, apa sahaja untuk pertaruhan di mana dua pihak mempertaruhkan uang dan pemenang mengambil uang pihak yang kalah. Semuanya termasuk dalam kategori qimar atau perjudian. Beliau memberikan contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Jika dua orang bermain badminton lalu masing-masing mempertaruhkan uang, siapa menang akan mengambil uang lawannya, maka itu juga adalah judi. Sebaliknya, jika hadiah datang daripada pihak ketiga seperti penganjur pertandingan atau seseorang berjanji memberikan hadiah kepada pemenang tanpa meminta balasan jika kalah, maka itu bukan judi. Begitu juga jika semua peserta hanya mengumpulkan uang untuk menyewa gelanggang atau kemudahan permainan tanpa dijadikan hadiah kepada pemenang, perkara itu dibenarkan kerana yang uang tersebut digunakan untuk kos sewaan, bukan sebagai pertaruhan. Dr. Masa juga menyentuh isu soft solat. Kadangkala seseorang datang lewat lalu mendapati hanya tinggal satu tempat di belakang. Ada pendapat yang membolehkan menarik seseorang daripada soft hadapan supaya menemani di belakang. Namun beliau lebih cenderung agar tidak mengganggu soft yang telah sempurna. Jika tiada ruang, berdiri dahulu seorang diri dan mudah-mudahan akan datang orang lain menyertai saf tersebut. Jangan sampai tindakan menarik orang dari saf hadapan menyebabkan kekeliruan dan mengganggu jemaah yang sedang bersedia untuk sholat. Seterusnya beliau menjelaskan tentang adab menziarahi kubur. Tujuan utama ziarah kubur ialah untuk mengingati kematian dan hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi bahwa ziarah kubur mengingatkan manusia kepada akhirat. Apabila sampai di perkuburan, kita dianjurkan memberi salam kepada ahli kubur dan mendoakan kesejahteraan buat mereka. Selepas selesai menziarah, tidak ada amalan khusus yang perlu dilakukan selain pulang seperti biasa. Dr. Maza turut menyebut pandangan para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim bahwa penghuni kubur mendengar salam dan diberikan kepada mereka dengan izin Allah. Namun, perkara ini tidak bermaksud mereka boleh diminta pertolongan atau dijadikan tempat bergantung harap. Doa tetap hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan bahwa roh orang yang telah meninggal berada di alam barzakh. Mereka masih mempunyai kesedaran tertentu yang Allah izinkan. Namun, kehidupan mereka berbeza sama sekali dengan kehidupan manusia di dunia. Oleh karena itu, kita hendaklah menjaga adab terhadap jenazah dan senantiasa mendoakan mereka. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang sangat seimbang. Tidak semua perkara yang dilakukan atas dasar menghormati boleh dianggap sebagai sunnah. Begitu juga seseorang yang masih melakukan dosa tidak boleh disuruh meninggalkan ibadah. Bahkan perlu dibimbing supaya terus melakukan kebaikan sambil meninggalkan maksiat. Dalam masa yang sama, kita juga perlu memahami hukum agama berdasarkan dalil, bukan sekadar adat atau kebiasaan masyarakat. Semoga perkongsian daripada Dr. Maza ini menambah kefahaman kita tentang adab terhadap Al-Quran, bahwa perjudian, adab ziarah kubur, dan beberapa hukum fikih yang sering berlaku dalam kehidupan seharian. Jika Anda mendapat manfaat daripada video ini, jangan lupa like, kongsi, dan subscribe supaya lebih ramai dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Tinggalkan juga pendapat atau soalan Anda di ruangan komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman agama yang benar dan mengurniakan istiqomah dalam mengamalkan ajaran Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.